Hai guys, Assalamualaikum. It's me, Haziq. Okay guys, hari ni, hari Ahad, 10, tak silap aku 10? Sekejap aku tengok. Aku lupa lah hari ni. Aku tahu hari Ahad je. Oh, okay. Kawan. Sekejap Hari ni, 11. Pukul 9.34. Hari ni aku ada janji dengan kawan-kawan aku daripada zaman aku degree. Kawan-kawan sekelas lah macam tu. Satu batch lah. So, dekat KL. KL ke? Taman Botanical. Botanical. Tak silap aku like this lah. Tapi, aku tak ingat. Tapi dalam maps tu dia letak macam gitu. So, sekarang aku nak ke Seremban untuk ambil, aku nak naik train je sebab aku malas nak, apa namanya ni, aku malas nak bawa kereta masuk KL. So aku akan ke Seremban untuk ambil KTM. Lepas tu terus ke KL Central tak silap aku. Lepas tu aku akan jalan kaki lah. Yang lelaki akan naik public transport, yang perempuan akan naik kereta masing-masing kot. Macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi saharana haza wa ma kunna lahu mu'minina illa rabbina lamun qalibun. This is the last minute plan sebab diorang lah budak-budak perempuan. Sebab budak-budak perempuan diorang nak kahwin dah. Kita orang ada 6 orang. Nanti aku share gambar. Okay, gambar 3 lelaki 3 perempuan. Tu yang aku rapat lah zaman degree. Zaman degree aku tak seindah bayangan orang-orang pada zaman university. Sebab aku rasa ramai je yang sependapat dengan aku, yang mana kita adalah student degree yang online selama hampir 4 sem, which is 2 tahun. hampir 4 ataupun 5 sem macam tu. Sebab aku ada kat campus around 2 semester je. Sebab semester pertama, lepas tu COVID, lepas tu semester ke-7 aku dekat campus. Sebab semester ke-8 aku dah intern. Macam tu lah. So aku tak dapat rasa sangat suasana di campus, di campus ataupun zaman-zaman kebilangan universiti itu. Jadi yang berenam ni zaman-zaman COVID dulu memang online kan. So kita banyak masa dalam Google Meet saja. Tapi itu pun dah cukup mengakrabkan kami sebenarnya. Macam yang aku cakap tadi, aku ingat aku cakap kita berenam, 3 lelaki 3 perempuan. Okay. Yang perempuan satu dah pun melangsungkan pernikahan dia. Last month bulan last month lah, bulan 4. Yes, bulan 4. Dan dia pun nak berpindah ke Shah Alam. Lepas tu lagi 2 orang on the way. Dah pun tunang orang. Cumanya lelaki, lagi 3 orang lelaki ni je yang nak cakap macam mana status lelaki ni. 2 lelaki single but not available. Faham tak? Dia bujang tapi tak available. Okay. But then yang seorang lagi tu, yang seorang which is me, single and available. Single and available. Buat masa sekarang ni aku tak ada terfikir lagi nak cari girlfriend or calon isteri. Yes, I know I am 26, but aku rasa macam nanti dulu kot. Sebab aku pun tengah struggle sekarang ni dari segi ekonomi. Okay, balik pada cerita yang member aku 6 orang. Walaupun kita
berada dalam COVID waktu tu, kita belajar zaman COVID, kita orang agak rapat juga. Plus aku ni adalah seorang yang introvert. Sebenarnya aku akan banyak cakap aku akan banyak cakap kalau dengan orang yang aku selesa. Aku tak pilih kawan, tapi aku akan banyak bercakap dengan kawan-kawan yang aku selesa. Sebab bila aku ni jenis bercakap, aku jenis yang bercakap, kalau bercakap tu non-stop dan kadang-kadang tu bercakap tanpa fikir. Jadi ada kadang-kadang perkataan-perkataan yang aku gunakan ataupun istilah-istilah yang aku gunakan tu akan mengganggu orang. Mengganggu daripada segi apa yang orang cakap. Nak cakap mental tak lah. Maksudnya macam aku akan mengganggu diorang yang akan rasa macam aku judge diorang. Tak, sebenarnya aku tak judge, aku gurau. Sebab tu lah bila dengan orang yang aku tak selesa ataupun aku tak rapat, aku cuba sedaya upaya aku untuk kurang bercakap. Sebab dengan kurang bercakap, kita akan kurang untuk terasakan hati orang ataupun menyakiti hati orang. Sebab tu, kalau video ni, kawan-kawan aku yang cakap aku kuat bebel tu, ada kawan-kawan aku yang juga kawan-kawan aku belajar jugalah. Dia cakap, dia orang sampai chop aku, Haziq kuat bebel, sampai benda tu boleh ni, apa namanya tu, boleh ni lah dalam kalangan lelaki. Sebab lelaki ni kan jarang nak bebel kan. Bila aku tiba-tiba kuat bebel bla bla bla, dia jadi macam dia terus chop aku kuat bebel, kuat ini, kuat itu. Kuat bebel lah, kuat bebel. So I just nak bagi tahu kau adalah manusia terpilih sebab aku kuat bebel dengan kau. Macam itulah yang pastinya, sebab aku selesa dengan kau. Sebab itulah aku membebel-bebel tu. Kalau tak, aku akan senyap. Okay, video will end. Aku akan cuba untuk sambung lagi video. Bye guys. Okay, hi guys. Back to me. Okay, sedikit update. Aku tak jadi untuk dekat stesen Seremban, naik KTM stesen Seremban. Mungkin aku akan ambil MRT dari Stadium Kajang. Sebab kalau aku ambil dekat KTM, aku naik komuter dekat Kajang pun lebih kurang sama je dengan Seremban. Lebih baik aku tunggu dekat Seremban kan. So aku rasa aku ambil MRT sebab kekerapan dia tu lebih banyak MRT. Lepas tu dengan parking KTM yang aku tak ingat tengah renovate, aku 2 kali aku pusing. Lepas tu kali yang kedua tu aku ingatkan aku nak parking dekat Terminal 1 je, jalan kaki masuk ke terminal, dekat parking dekat terminal. Lepas tu masuk dekat apa namanya tu, masuk kat lorong bawah tanah tu dan pergi ke KTM. Tapi simpang ke Terminal 1 tu, ini masalahnya bila orang kampung masuk bandar. Sebenarnya orang pekan masuk bandar, akulah ya Allah ya Tuhan, aku rasa macam nak maki diri sendiri tu tak. So aku tak ada nak buat apa. Aku sekarang ni aku dah ada dekat atas highway. Aku dah tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Kalau tak aku kena, apa namanya ni, aku akan disidai dengan KTM selama 1 jam. Sebab aku rasa kekerapan saya sekarang 1 jam sekali. Lepas tu nanti kalau aku tunggu juga 1 jam sekali tu punya KTM, member aku semua dah lepak lama lah. Macam tu. So
Sebab perjalanan daripada kalau aku ambil train, tunggu 1 jam lagi. Okey. Lepas tu perjalanan nak ke sana 1 jam lagi. So total dalam 2 jam. Belum lagi tambah aku kena jalan kaki turun daripada KL Central tu ke taman tu. So aku rasa macam, alamak ai, nak kena menunggu tu yang aku malas tu. So sementara tunggu perjalanan ke Kajang yang memakan masa lebih kurang dalam 40 minit, mungkin 30 hingga 40 minit, maka koranglah yang kena teman aku membebel. Itu dia. Okay. Exit to the right door. Aku segan nak cakap time ni. So aku VO je lah ya. Aku dah sampai ke stesen Museum Negara. So sekarang aku on the way ke KL Central untuk jumpa member aku untuk gerak sekali sama-sama ke taman tu.